Hei, laju je dibalas. Alah, kena reject lagi. Aduh, susahnya lah nak cari kerja. Ini Afiq, stres cari kerja. Pending lah aku macam ni. Apa kata pergi Mr. DIY? Mesti DIY? Bila stres, pergi je shopping terapi dekat Mr. DIY. Tak dapat kerja, at least ada mop baru. Bang, bersih sangat mop ni. Abang budak baru ke? Oh, tak adalah. Saya test je. Dia stres, dia pula yang kemas. Kan kemas sikit ni, barulah sedap mata memandang. Tak dapat sepak. Abang buat apa ni? Hilangkan stres. Tak payah. Buat tambah stres je. Nampak macam rajin. Nak kerja sini. Serius ke? Yelah. Kalau macam tu boleh lah. Jom ikut saya. Sekarang ke? Sekarang ke? Tahniah. Anda diterima bekerja di sini. Kami memang memerlukan pekerja yang rajin macam awak. Kerja rajin-rajin, Tak. Saya nak ambil foto dulu. Kadang, bila kita stres beli barang, kita akan dapat kerja sekali.